Ini adalah jagung kering. Jagung ini pertamanya saya bagikan kepada dua bakul. Bakul grade A dan bakul grade B. Grade A ini saya guna untuk semaian, manakala grade C pula saya guna untuk simpanan atau backup. Senang je nak proses. Tongkol jagung yang dah kering ni kita patahkan dua, kemudian kita pulas pada biji benih jagung tu dan akan terlerai biji benih tersebut. Kita buat pada semua tongkol jagung yang kita ingin buat. Usah risau, semua biji benih ini telah kering. Saya telah jemur selama 4 hingga 5 hari. Setelah siap, saya masukkan ke dalam bekas kuih makanan atau plastik. Kemudian saya simpan ke dalam peti ais di bahagian chiller. Benih yang disimpan di dalam chiller dapat bertahan sehingga 4 tahun lamanya sebelum ditanam di ladang